Konfederasi Bola Sepak Asia, AFC, mengenakan denda keseluruhan melebihi RM50,000 terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, susulan dua kesalahan ketika aksi kelayakan Piala Asia menentang Nepal di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 18 November lalu. Menurut keputusan Jawatankuasa Tata Tertib dan Etika AFC, kesalahan pertama melibatkan kelewatan permulaan perlawanan, iaitu 1 minit 20 saat bagi separuh masa pertama dan 1 minit 30 saat bagi separuh masa kedua. Atas kesalahan ini, FAM didenda RM10,192 di bawah Artikel 2.2 Manual Operasi Pertandingan AFC. Kes kedua pula lebih besar apabila FAM didapati gagal memastikan pemain Harimau Malaya, Faisal Halim, yang dipilih sebagai pemain terbaik perlawanan, menghadiri sidang media selepas perlawanan. Kesalahan itu menyaksikan FAM dikenakan denda RM40,770. Selain itu, Faisal Halim sendiri turut didenda RM40,770 kerana gagal menghadiri sidang media walaupun telah diminta oleh pihak AFC. AFC menegaskan semua denda ini perlu dijelaskan dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan dimaklumkan.